Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pertanian. Hari ni kita nak tunjuk sikit kita punya buah harum manis. Kita nak kupas dia. Kita nak tengok isi dia macam mana. Seperti yang anda tengok, dia punya kosmetik ni taklah begitu cantik. Tapi dia dah masak dan daripada segi bau pun dia dah mengeluarkan bau harum manisnya tu. Jadi kita nak try kopek tengok dia punya isi dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Buah ni dah terlebih dah masak sikit. Dia try rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, manis. Color dia pun cantik. Cuma dia punya kosmetik dah sikit tak berapa nak cantik. Buah tak berapa banyak, jadi saya hanya boleh cater kepada permintaan yang area berdekatan saja. Jadi insya-Allah musim yang akan datang ni kita akan buat yang lebih baik. Itu daripada segi kawalan makhluk perosak apa semua, pastikan kosmetik buah kelihatan lebih cantik dan kita boleh gradekan kita punya buah tu grade A lah. Buat masa sekarang ni kita dalam peringkat orang kata membuat rawatan kepada pokok-pokok kita tu. Jadi kita kutip yang mana kita ada rezeki tahun ni. Jadi alhamdulillah yang ada ni pun isinya masih cantik dan sedap. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.